duit haram. Kau dapat duit, kau bagi laluan benda Allah ni masuk kat Malaysia. Bodoh ni. Ini sekotak ni 100 lebih lah sial. Aku tunjukkan kau kan. 100 lebih kan. Ni 100 lebih satu kotak ni. Satu botol ni. Ni kan baru lagi tau. Ni. Aku titik buang macam ni je. Ini. Nampak ni. Aku buang macam ni je. Ni dadah tau. Ini dadah. Depan mata yang aku pegang sini dadah. Yang diorang titik atas rokok, yang diorang hisap dekat pakai pot, pakai nano, pakai apa lagi? Semua benda lah. Semua benda lah. Ni. Ni contoh. Ni ah. Buka cartridge, lepas tu titik, hisap. Lepas tu fly. Jumpa Tuhan masing-masing, jumpa dewa masing-masing. Jadi kepada orang yang bertanggungjawab, yang orang-orang berkuasa, yang ada kuasa untuk halang benda Allah bodoh ni masuk dalam Malaysia, laksanakan tugas anda dengan betul, bekerja dengan integriti. Jangan sampai anak Melayu kita rosak sebab benda Allah ni. Sekarang ni dah banyak dah orang bergaduh, orang accident, orang langgar orang, bawa kereta, steam, langgar sana, langgar sini, dah banyak dah. Sampai bila? Mak rempit, duk sibuk, kau tangkap sana sini apa semua, tapi benda Allah ni kau tak nak handle. Benda ni lagi teruk daripada ketum lah. Aku tak cakap ketum tu baik, tapi ini lagi teruk daripada ketum. Ini kena tak boleh buat kerja. Ketum kalau kena, kau suruh dia loading 10 tan, 20 tan, 30 tan, 40 tan, 50 tan, tak ada hal lah satu hari. Tapi ini kena, hoi, melepek macam ni, macam orang bodoh, macam bangkai bernyawa. Saya tak mention siapa-siapa. Minta maaf kalau cara saya cakap ni berkurang ajar sangat ke, tapi ini dah kena dekat dalam keluarga saya, dekat dalam kawan-kawan saya. Pada darjah 1 dekat sekolah dah diajar bahawasanya dadah ini musuh negara, dadah ni pemusnah negara. Tapi macam mana daripada saya kecil sampai ke saya umur 21 tahun, masalah ni tak selesai-selesai. Sepanjang 21 tahun saya hidup, macam mana benda Allah ni, dadah dekat dalam Malaysia ni tak boleh selesai. Adakah berpunca daripada orang atasan yang terima duit daripada penyeludup untuk bagi laluan tikus, bagi laluan masuk ke dalam negara kita ni, seludup barang ni? Mungkin saya tak cakap diorang terima duit, saya tak cakap diorang pun terlibat dengan daklah ni. Mungkin saya tak tuduh siapa-siapa, cuma nak tanya sahaja. Jadi kepada rakyat Malaysia, kepada anak muda, jangan ni cuba bendaklah bodoh ni. Dia banyak, dia ada Spiderman, ada Hulk, ada Spider-Roof Venom lah, semua banyak. JDM, Pew, SK2, Mushroom, ni semua bodoh ni, pemusnah bangsa ni. Ni hasil dia. Bakar lu hisap, tak tahu menggigil macam bodoh.